Hai, Assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Kali ni saya nak masak asam pedas ayam. Asam pedas ayam ni saya tak letak belacan. So, kalau korang yang tak makan belacan, boleh ikut cara ni, okay? Mula-mula saya nak kisar dulu cili kering, ada bawang putih, ada bawang merah, tambah bawang halus sikit dan halia. Masukkan air dan kisar sehingga hancur. Okey, ni hasil bahan kisar. Kemudian bolehlah panaskan minyak. Minyak ni jangan terlalu banyak sangat, takut nanti kuah kita berminyak. So, saya masukkan bahan kisar, tumis sehingga naik bau dan pecah minyak. Serai tu jangan lupa diketuk dan masukkan sekali. Saya masukkan juga sedikit serbuk kunyit. Kalau ada kunyit hidup boleh kisar sekali bersama dengan bawang tadi. Teruskan kacau biar sambal ni betul-betul masak. Kemudian barulah masukkan air asam jawa. Kacau sekejap. Lepas tu boleh tambahkan dengan air biasa. Air ni saya letakkan sedikit dulu. Lepas ni kalau kurang boleh tambahkan lagi. Lepas tu masukkan perasa garam gula Ajinomoto secukupnya. Seterusnya barulah masukkan ayam. Teruskan kacau dan biarkan ia mendidih dan ayam ni masak. Bila nampak air dah masak, bolehlah masukkan daun kesum. Masukkan juga bunga kantan. Teruskan kacau sekejap sehingga layu. Bila ayam dah betul-betul masak, rasa pun dah cukup, bolehlah tambahkan bendi. Dan biarkan bendi ni lembut. So, nampaknya asam pedas ayam saya dah nak masak. Bolehlah dihidang bersama dengan nasi putih yang panas-panas. So, kalau korang yang tak makan belacan, jangan risau. Asam pedas tanpa belacan pun sedap. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ni. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.